Hey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail balik. Alright, hari ni saya nak tunjukkan pemasangan dashcam. Okay, dashcam depan ni, tapi saya nak pasang dekat belakang. Okay, dekat sini lah Honda City saya. Sebab kalau macam saya sebelum ni, saya pakai N1 Dual yang belakang ada kamera dia sambung teruslah dengan dashcam depan tu kan. Yang tu dia punya kualiti dia tak berapa baik lah. Kalau korang lihat saya pernah buat review, memang kualiti untuk kamera belakang dia, rear kamera dia memang out. Bagi saya memang teruk. Boleh je sebenarnya nak pakai, tapi tak sharp tak sharp macam kamera depan, walaupun dia bagi 1080p 30fps. Jadi saya nak pasang di Pi Mini ni. Ni asalnya untuk dashcam depan Honda Jazz saya, tapi saya dah tukar. Jadi ni saya nak pasang dekat belakang Honda City ni. Dekat depan tu nanti soket 12V tu saya akan letak ke charger. Lepas tu saya akan masukkan wire wire akan saya tarik daripada belakang ni. Okay, dari belakang ni terus ke sini, masuk dalam ni. Okay, masuk dalam ni, dia lalu sini bawah ni. Okay, terus dia akan pergi ke bawah sana, ke bawah dashboard, dalam dashboard tu. Okay, dalam dashboard tu nanti kemudian saya akan keluarkan dekat bawah tu. Terus dia pergi kepada USB car charger tu. Jadi saya akan tanda center cermin ni berdasarkan shark fin tu, antena tu. Dia ni titik tengah dia. So nanti kamera saya akan pasang. Kau nampak ni kamera kat sini kan. Jadi kamera ni dekat line yang saya tanda ni lah. Jadi dia center lah kan. Okay, ni kabel dia yang saya guna. Kabel USB-A to micro USB. Okay, ni lama punya style sebab dashcam ni zaman-zaman micro USB. Sekarang semua dashcam guna USB-C, lebih mudah. So tak apa, saya akan lalukan wire ni tempat saya tunjukkan tadi. Ok, nanti saya akan tunjukkan. First saya akan pasang dashcam dekat sini dulu. Tanda merah ni kan, ni adalah titik center yang saya tanda tadilah. Sekarang saya akan cuba connect dashcam ni. Okay, guna power bank. Hello, Ding Ding Pi. Okay, dah sambung. Okay, dah pasang. Kita padamlah tanda merah tu tadi. Okay, ni dia. So nampak okey, nampak jelas. Center pun center lah, okey lah kan. Jadi kita just buat wiring lah.
ni kita kena buka cover ni bahagian tepi ni. Okey guys, jadi itu saja cara untuk kita sorokkan wire menggunakan dashcam depan. Saya letak kat belakang, wire dia saya tarik daripada belakang sampai ke depan. Untuk Honda City ni lah mudah, tak perlu nak kita hantar ke kedai. Kalau hantar kedai mungkin dalam 80 ke 100 juga tu upah dia tu. Jadi macam dashcam yang saya gunakan tu adalah dashcam DD Pi Mini. Kualiti dia mungkin kurang sedikit lah, okay, banding dengan dashcam yang lebih mahal. Kalau kau nak gunakan dashcam yang lebih mahal, boleh, tak ada masalah. Cara dia pun sama juga, just tarik wire daripada belakang sampai ke depan. Okey, macam saya, sebab benda tu dia tersimpan lama kan. Kebetulan pula kereta ni dia tak ada dashcam belakang, so saya ambil, saya gunakanlah sebagai dashcam belakang. Okey, itu saja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.